Cik Faiz kata berhutang bagus untuk beli rumah nanti bank akan suka. Kau pergi ambil personal loan lah, ESB loan lah, hire purchase loan lah, bla 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 bla, ada dua benda berlaku. Kenapa kita kena cipta sikris tu dulu? Tidak akan macam bila kita buat sikris tu kan, kita dah ada satu beban hutang juga, kemudian kita buat hutang yang baru. So apa berkaitan antara dua tu? For the banks to give you hutang RM100,000 untuk beli kereta, you apply for them. You kata, sikris saya kosong, saya bagus, saya tak ada hutang. You think it's good? No. Bank bukan nak you banyak hutang sampai sini. Maknanya DSR you dah tinggi sangat. DSR tu adalah debt service ratio. Debt service tu, you pay installment, ratio to what? To your income. Debt service ratio to your income maksudnya dalam gaji you RM3,000, berapakah peratusan yang gunakan untuk bayar hutang? Okay, let's say lah you tak ada hutang, kosong lah. Kosong bayar hutang, RM3,000 gaji, 0% DSR. Very good, you rasa, oh aku bagus tak ada hutang. Tapi ada kawan you, dia ambil lah ASB financing, bayar RM200, gaji dia RM4,000. 200 bagi RM4,000 adalah 2.5%. Kacamata bank, that is better. Sebab yang berhutang ni, dia ada rekod pembayaran balik. Itu je yang bank nak tengok. Sebab kita ada isu-isu orang ambil hutang ataupun menyewa tapi tak nak bayar sewa kan. Bank pun tak suka bila ada NPL, non-performing loan. I dah bagi hutang tapi you tak nak bayar balik. I tak suka. On the other hand, ada juga salah seorang daripada korang yang banyak berhutang. Cik Faiz kata berhutang bagus untuk beli rumah nanti bank akan suka. Kau pergi ambil personal loan lah, ESB loan lah, hire purchase loan lah, bla 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 bla, ada dua benda berlaku. Nombor satu, DSI yang cakap tadi tu. Dengan banyak hutang tu maknanya pembayaran hutang you balik pun tinggi. Raya RM1,000, RM1,500, total you pay DSR adalah 75%. Maknanya dalam gaji you RM4,000, you kena bayar balik hutang RM3,000. Tu RM3,000 bagi RM4,000 darab 100, 75%. Bila you nak apply untuk beli rumah, bank akan kata, apa banyak sangat kau ni berhutang, gaji kau RM4,000, sebulan kau bayar RM3,000, kau nak beli rumah bayar RM1,000, kau nak makan apa? So bank akan reject. Itu tak bagus. Maknanya you banyak sangat hutang. Sebab itulah soalan dia, kenapa kena ambil hutang untuk dapatkan hutang lain? You ambil hutang supaya boleh buktikan kepada bank lain yang you adalah satu, peminjam yang baik, yang boleh bayar balik. Dua, you tahu kepentingan ada hutang. You ada hutang bukannya you kosong. So yang terbaik adalah orang yang macam tadi dia cakap, ada hutang dan dia bayar balik on time. Nombor dua yang terbaik adalah yang tak ada hutang langsung lah. Okay? Sebab some of you guys maybe, yelah nak ambil satu hutang tu susah. Tapi ada hutang-hutang yang senang macam ASB financing. Semua orang akan start daripada kosong lah. Tetapi better daripada orang yang nombor tiga ni. Dia ada hutang. Tapi semua hutang dia lambat bayar.